Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pun terkejutlah saya baca dalam orang hantar dah apa ni ceritanya kisah Nabi Zulkifli ni. Kisah Nabi Zulkifli ni dia apa? Negeri Jauh ni pada tahun ni lah, pada tahun 2000 apa? 2025 ni lah. Negeri China bangunan apa? Cina apa ni jalan negeri China, tembok negeri China tu runtuh kan. Jadi dia orang terjumpa makan Nabi Zulkifli. Dia orang jumpa kat negeri Timur ni, negeri China ni makan Nabi Zulkifli. Jadi kalau kita fikir-fikir macam mana Nabi Zulkifli pergi ke dalam jauh negeri China sana kan. Dulu ni mana ada kenderaan, mana ada mungkin kapal berenjin, tak ada kapal layar pun tak ada pun nak pakai dayung. Kapal layar pun ya, belum ada lagi dalam yang berlaku ni dalam tahun sebelum Masihi lah. 5 ataupun 6 sebelum Masihi yang berlaku ni kisah-kisah kisah Nabi Zulkifli ni. Kisah Nabi Zulkifli dia termasuk juga dalam Al-Quran dalam 25 Nabi ni. Kita kena tahu je kisah Nabi Zulkifli, tak silap saya Nabi Nabi ke-12 ke Nabi 13 Perdana Nabi. Dia saya rasa tahun sebelum Masihi lah Nabi itu kan. Jadi kita untuk nak ingat kita baca sikit lah. Kita buat lagu sikit lah kisah Nabi-Nabi kan. Daripada Nabi yang 25 ni. Saya buat mula daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad ya. Kita buat lagu satu lah. Kau boleh hafal Nabi ni. Mula macam mana? Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ayub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Akhir sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah-kisah Nabi. Nabi Zulkifli yang duduk ke mana tadi? Tadi yang saya ceritakan kisah Nabi Zulkifli ada dalam ni lah. Jadi kalau ikut dalam sini kita kata Nabi Zulkifli ni ialah Zulkifli ni duduk dalam rukungan ke-16 ini. Bapa dia nama apa? Bapa Nabi Zulkifli nama dia Ayub, Nabi Ayub yang sakit tu. Yang sakit lama sakit tu kan. Itu kisah Nabi bapa Nabi Zulkifli, Nabi Ayub lah. Kisah-kisah Nabi ni lah. Itulah ceritanya kisah-kisah Nabi ni. Kita ni kisah-kisah yang berjumpa makan ni kat negeri China ni, seluruh dunia orang terkejut. Mungkin ramai orang-orang Cina ni masuk Islam. Sebab dia tengok betul-betul di cerita ni, kita dengar cerita dulu kan. Kata nak hadir Nabi, saya pernah dengar masa kecil-kecil dulu. Cerita orang-orang kita nak mengaji, nak suruh kita semangat kita nak masuk ilmu, dia kata. Orang-orang dulu Ustaz kata, ada hadir Nabi rupanya. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri China. Walaupun sampai ke negeri China. Jadi kalau dulu kita nak pergi negeri China ni jauh. Itulah. Lepas tu dia jumpa makan kan. Ini orang Cina ni jumpa makan Nabi Zulkifli ni. Tapi maksud makan ni kita bukannya kalau ikut bahasa Arab, kalau ikut makan bagilah dulu makan ni kan. Makan diraja, makan dia apa semua tu muka tentu. Itu makan dia namanya makan dia tempat berdiri. Tempat berdiri Nabi dululah. Tempat berdiri Nabi apa? Nabi mungkin tempat berdiri dia bukan kubur, tapi kalau ikut sejarah banyak pendapat yang kata Nabi Zulkifli ni makan dia di Iraq, ada yang kata makan dia di Syria, ada makan dia kata di Palestin. Jadi mana satu kita tak tahu. Jadi makan dia tu tempat, mungkin dia pernah pergi tempat tu. Kita tengok cerita dia makan dia panjang kan. Mungkin dia pernah duduk di makan tu kan, makan tempat dia duduk tu, kemah dia tu makan panjang tu, tu dia panggil makan. Makan ni bukan tempat kubur. Jadi boleh jadi yang betul ni kat negeri China ni. Tapi kita bayanglah dulu nak pergi negeri China ni kan. Kita nak cerita apa? Kisahnya Nabi Zulkifli ni. Saya kalau Nabi Zulkifli dia lahir kat Syam sana aku. Nabi Zulkifli ni Syam. Dia anak pada Nabi Ayub.
Nabi Kofli ni dia terkenal dengan dia jadi akhirnya dia jadi raja. Dia jadi raja kena dia apa ni Pak? Taat. Dia yang mula kita kata puasa kan. Puasa di malam hari, bersemayang dia, puasa di siang hari, malam buat ibadat, malam-malam buat ibadat semua tajuk semua apa. Nabi keahlian Nabi Kofli ni yang dia orang Allah lantik dia jadi raja ni. Dia raja ni yang kata ni patut kalau dia ada istana dia di sana pun kat negeri Cina pun boleh jadi kan. Itu kita jumpa makan kat negeri Cina ni. Jadi dia terkenal lah. Yang jadi raja dia doa dia dimakmurkan. Dia doa tu dapat. Doa Nabi Kofli ni. Itulah kisah-kisah Nabi kasih Nabi Kofli ni. Doa dia makmur. Jadi itulah. Jadi kita makan ni daripada Nabi-Nabi ni kan. Kita pun tak tahu. Orang kata Nabi Adam kat mana kat mana kat India kan. Meninggal ke tempat dia ataupun Nabi Hawa ni kat dengan Arab mana sana kan, mana kita tak pasti. Makan ni kadang-kadang bukan tempat, tapi yang sebenarnya yang betul-betul yang tepat yang betulnya kita kata Nabi Muhammad kita lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia makan yang tepat, tapi nabi-nabi lain kita tak tahu. Dia jangka tahun sebelum Masihi kita pun tak tahu kan. Jadi itulah saya dapat sampaikan. Cuma yang kita dapat tetapnya kalau kita pergi Mekah, kita pergi apa tu kan. Nabi Muhammad makan memang dia makan di situ. Tempat rumah isteri Aisyah tu. Dekat masjid tu. Kalau kita pergi tu, kalau kita pergi Mekah tu, kalau kita bisa pergi Mekah tu, kalau kita lalu ke kubur dia tu, kita bagi selain Assalamualaikum ya Rasulullah kan. Kita pergi ya Rasul ambil lepas tu ya Assalamualaikum Abu Bakar Siddiq, Umar tu yang tepat kita tahu kan. Tapi makan-makan lain ni kita tak tahu dah, kita jangka je lah. Tapi dinamakan orang dulu dinamakan makan kadang-kadang bukannya kubur dia tempat dia pergi kita pergi makan kat situ kan. Jadi dia orang buat, orang pelapis bangun dia buat macam tempat meninggal dia. Ni kita sejarah ni jumpa kat negeri Cina ni. Kita jumpa ni dalam tahun ni jugalah. Yang tembok Cina dia runtuh tu kan. Tembok di Cina ni runtuh tu kita jumpa Nabi Zulkifli. Itu yang dapat saya sampaikan untuk kenangan dah. Kita orang Islam kita percaya dia ni ada dalam ayat Quran. Tuan-tuan boleh semak. Surah apa saya kata tadi? Kita boleh tengok dalam Al-Quran lah. Surah Anbiya. Kita cek dalam surah, kita tengok dalam Quran ada tulis di kubur tu kan, di tempat makan tu ada tulis Al-Quran. 2 ayat ada tulis kat situ. Tapi yang tulis bahasa Arab lah, bahasa Al-Quran. Tapi bahasa umum ada lah kat situ, tapi kita tak faham lah, kena pergi pakar dia lah. Di kubur tu, di tempat makan tu, surah Al-Anbiya ayat 85 hingga ke 86. Ada cerita kisah Nabi Zulkifli dalam ayat Quran. Tuan-tuan boleh semak dalam Quran tu. Satu lagi surah Sad. Surah Sad tu kan. Tuan-tuan boleh semak surah Sad tu ayat 48. Ayat 48 surah Sad. Kau boleh semak lah. Kisah Nabi Zulkifli ni dia sebelum Masihi. Sebelum Masihi dia 5 ke 6 sebelum Masihi kan. Dia anak pada Nabi Ayub lah. Nabi Ayub yang sakit tu. Itu saya dapat sampaikan. Jadi sama-sama kita semak lah cerita ni, kisah betul kan tidak kan. Jadi kita kena yakin lah benda-benda macam ni. Mungkin banyak orang Islam Cina ni tak percaya yakin kepada Islam. Ini berapa ribu tahun dulu ni sebelum Masihi ni yang berjumpa ni kan. Tembok Cina ni pun berapa lama dah buat kan. Rupanya bekas tu dulu dia raja kisah-kisah Nabi ni, Nabi Zulkifli dia raja. Dia raja ni dia setia. Dia kita puasa pun daripada dia. Dulu Nabi dulu puasa kan. Kita puasa dia taat tu daripada jadi raja. Dia puasa di malam hari, dia puasa di siang hari, beribadat di malam. Buat ibadat di malam. Itu dapat saya sampaikan. Kalau ada salah alamat lah. Saya pun dengar cerita daripada daripada ni lah yang dengar ambil daripada sikit-sikit untuk ceritakan kisah dia. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah alamat daripada saya, sekian, terima kasih.